Kau tak payah nak ambil loan, tak payah nak mengada-ngada. Kau punya loan sebelum-sebelum ni pun dah berlambak, dah bersepah. Assalamualaikum guys. Korang mesti biasa dengar ayat ni. Kau okey lah bro, kerja kerajaan, kerja government, gaji tetap, cukup tahun ambil pencen. Tapi cuba korang minta dia punya payslip. Kau boleh nampak macam mana sengsaranya hidup dia selama hari ni. Gaji basic ada, allowance tetap ada, tolak loan rumah, tolak loan kereta, tolak loan koperasi, tup-tup tepuk dahi. Tak tahulah cukup bulan ngam-ngam ke ataupun panjat money lender. Bila jadi macam ni, itu dinamakan payslip rapat bro. Maknanya apa? Kau bila pergi bank tengok, sorry to say, kau tak payah nak ambil loan, tak payah nak mengada-ngada. Kau punya loan sebelum-sebelum ni pun dah berlambak, dah bersepah. Sebab bank bukannya tengok kau kerja apa, bank bukannya tengok title kau sebagai apa, walaupun kau director dekat satu badan kerajaan sekalipun. Tapi bila payslip kau rapat, kau boleh jauh-jauhkan diri kau daripada bank. Sebab bank tak kenal siapa kau, bank nampak DSR kau je. Ramai staf kerajaan yang tersangkut loan dia ni pasal benda ni. Nak beli rumah kedua dah tak boleh sebab DSR dah burst, payslip kau dah ke laut. Lepas tu, cara lain yang lagi senang, dia akan pergi ke koperasi, buat loan dengan koperasi. Benda tu bukannya selesai masalah, benda tu lagi tambah kau punya hutang. So korang jangan pelik. Bila cukup tengah bulan, ada cikgu, ada pegawai kerajaan yang isi minyak tak fikir duit shilling. Bila kau kerja kerajaan dan pemegang payslip AG, itu jaminan hidup kau, bukannya lesen untuk kau jadi boros. Payslip dah rapat, maksudnya kau dah ikat tangan sendiri. Tapi kalau rasa nak lega, cuba plan untuk restructure balik kau punya loan dan bukan tambah hutang baru. Ingat, gaji tetap bukan tiket untuk bebas hutang. Kalau kau tak pandai urus, kerja kerajaan pun boleh hanyut. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.